warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Suasana pagi yang indah dan amat ceria pada hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi Nur Umairah Khadijah binti Abdul Rahman yang berusia 16 tahun. Saya juga merupakan salah seorang anak didik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar yang terletak di Kampar, Perak. Pada masa lapang, saya gemar membaca pelbagai jenis bahan bacaan, contohnya seperti cerpen, novel dan juga majalah. Selain daripada itu, saya juga sering membaca bahan bacaan secara di dalam talian, contohnya seperti Smart Digibook, Wattpad dan juga e-books. Maka dengan peluang yang saya ada ini, izinkan saya berkongsi sedikit tentang sebuah buku yang telah saya baca yang bertajuk Kapal Terakhir di Dunia Episod 1, karya Temeh Abdullah. Buku ini merupakan sebuah buku fiksyen. Buku ini juga telah pun diterbitkan pada tahun 2021 dan mempunyai episod yang kedua dan juga episod yang ketiga. Adakah kamu semua tertanya-tanya mengapakah buku ini bertajuk Kapal Terakhir di Dunia? Adakah kerana buku ini mengisahkan tentang kapal? Tidak. Jika Anda ingin tahu, buku ini mengisahkan tentang seorang jejaka yang bernama Arya. Dia harus menempuhi pelbagai cabaran. Dia juga mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Ana. Mereka berdua menghidapi penyakit yang amat kronik, iaitu penyakit kulit. Mereka berdua tinggal di dalam sebuah kapal yang amat besar yang diperbuat daripada logam, dan kapal tersebut dinamakan sebagai Bokor. Kapal tersebut merupakan tempat perlindungan. Arya amat sedih apabila melihat kondisi adiknya yang menghidapi penyakit yang amat teruk. Bahkan lebih menyedihkan lagi apabila ubat yang mereka miliki, iaitu krim tahan sakit, telah pun habis untuk disapu pada kulit. Kisah di dalam buku ini dapat dikaitkan dengan isu semasa. Zaman modernisasi ini, ramai masyarakat yang telah pun menghadapi pelbagai jenis penyakit, contohnya penyakit kulit. Terdapat pelbagai cara untuk mengelakkan daripada terjadinya penyakit tersebut, dan pelbagai punca telah pun berlaku penyakit itu. Maklumat yang saya dapati di sebuah buku yang bertajuk Makanan Sihat yang diperbuat daripada Jorge di Pamplona, Roger. Terdapat beberapa jenis penyakit kulit, salah satunya yang bernama selulitis. Penyakit ini terjadi kerana jangkitan pada tisu subcutaneous pada bawah dermis. Penyakit ini dapat dielakkan apabila kita mengambil makanan seperti legum, vitamin A, serat, buah-buahan dan juga susu soya. Selain daripada itu, terdapat juga penyakit kulit yang bernama eczema dan dermatitis. Penyakit ini
mempunyai maksud yang sama. Dan penyakit ini juga dapat dikenal pasti melalui ciri-ciri yang ada pada kulit. Contohnya seperti kegatalan, keradangan, kemerahan, pelupuhan dan juga memiliki tekstur kulit yang bersisik. Penyakit eksema dan dermatitis ini dapat dielakkan dengan pengambilan makanan seperti biji daripada bunga matahari dan juga buah-buahan. Maka, itu sahaja daripada saya. Saya harap kamu semua dapat membaca buku ini. Buku ini amat mudah untuk difahami bahasanya dan juga dapat pelbagai pembelajaran dan juga pengajaran yang dapat kita perolehi. Malahan, buku ini juga amat sesuai untuk semua jenis usia. Buku ini juga amat mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Sekian, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.